Jadi niat sebenar aku ni bagai. Ni. Aku cuba review sikit sebanyak tentang motor aku ni. Ni XT, Suzuki XT 650. Ring tu belakang tu saiz 7 belah. Depan 9 belah. 150 70 7 belah. 110 80 9 belah. Jadi yang pertama aku berkenang dekat dia, geng. Ni. Ini barang. Ini barang. Ni. Aku berkenang kat dia. Tengok nasi dia, geng. Betul tak? Jarak 300 kilo tu, kalau kita berjalan tu, tak lengah. Oh, dia lengah. Ni sebab suka. Jadi nombor 2, aku suka ini barang. Tank 20 liter, geng. 20 liter. 20 liter ni biasanya kalau aku bergerak ke Pantai Timur 300 kilo steady. 300 kilo steady. Maknanya minyak lagi masih ada dalam 2 bar. Jadi seterusnya apa yang aku suka, geng, ini barang. Dia punya enjin dia tu. W-twin. Dia punya berat-berat tu. Jadi seterusnya, geng, apa yang aku suka. Bukan atas tu, geng. Ini barang. Dia punya meter dia tu. Meter dia ni zaman purba lagi. Dia tak ubah lagi. Okey, dia punya TC dia tu. TC tu, kalau kau perasan tu, atas tu off tu. Maknanya power kalau off tu, power duduk di throttle, duduk di tangan. Kau nak pulas setara mana pun, pulas pergi. Dia ada off 1, 2. 1 ni normal lah. Kita boleh buat jalan. Normal. Kalau udah hujan licin pun normal, boleh pakai. Nombor 2 ni kira keras sikit. Untuk betul-betul licin, dalam hujan lebat, boleh pakai 2. So aku sekarang ni pakai off. Dia atas orang juga ni, atas orang minat jenis anak-anak lock yang canggih-canggih, kan? Yang jenis berbunga-bunga. Contoh, aku bagi contoh lah. Tapi aku tak minat jenis aku tu, geng. Elektronik kelebihan sangat ni aku tak berapa nak minat. Aku minat jenis simple. Simple cak ayam macam ni aku tak sakit kepala lah. Kalau jenis popok moon, jenis supu aku, jenis tak sakit kepala. Model ni. Model zaman purba. Tu dia. Steady stay ni, dia punya kelebihan dia tu, kita masuk gear 1, kita masuk gear 2, kita lepas throttle dia jalan sendiri. Snare. Orang faham tak? Maknanya tak mampu. Dia tak akan mampu. Any braking pun dia tidak keterlaluan sangat. Any braking dia tu steady. Masuk gear 1, gear 2, korang lepas throttle. Dia jalan sendiri nak pergi ke mana. Tapi bukan jalan laju lah, jalan slow. Untuk jalan-jalan jeng. Kau lepas throttle je, geng. Mudah. Jadi next seterusnya, apa yang aku suka. Bukan benar Allah ni, geng. Ni. Side mirror ni. Aku rasa dia guna side mirror bah lah. Ayo, Mak. Jadi terpapang nampak. Nampak segala mak neko dia punya besar. Mu tengok, geng. Dia punya besar mana ni. Ya, sikit sebanyak macam tu lah. Aku nak bagi tahu. Dia punya piring depan 2. Ni boleh hejah. Mu nak lagu mana. Nak kerah, kau nak lembut apa-apa. Ni steady. Tapi kalau nak sedap, kena buat mono sikit. Mono kena adjust sikit. Lepas tu fork tu kena adjust sikit. Top dia sebelum ni aku pun dah try. Dia punya top speed. Top speed. Aku try itu boleh 19. 19 ada 3 box. Ada 3 box ni. Kalau aku ingat ni, kalau buka habis box ni, dia boleh pergi ke 200 lebih. Kita tengok dalam YouTube tu, dia boleh 220. Aku tak gomor sampai setara tu, geng. Aku bukan nafsu. Kalau aku ni sebenarnya aku suka kepada kelajuan. Gila kepada kelajuan. Tapi aku tak beli superbike. Aku tak beli superbike. Sebab apa? Kalau aku beli superbike, full throttle.
Jadi aku nak mengelak nafsu aku ni daripada full throttle, aku beli yang jenis touring. Yang jenis touring. Maintain lah kita bawa atas highway 13, 15, 17, 18. Nak laju setara mana sangat, nak fikir dulu. Kita nak buat apa dia motor tu? Kita nak guna atas apa? Kalau kita nak laju, kau kena pilih Sportback. Ataupun kau kena pilih yang jenis Ducati Multistrada tu kan, ataupun GSA ke yang 1250 tu pun boleh atas 200. Tapi kalau saya jenis suka kepada santai pulah dan pergi, inilah barang dia champion dalam kategori dia lah. 650 juga. Dia ada 250, dia ada 650. Macam aku ni, dia ada 800. 800. Lepas tu abang sulung sekali tu, jenis touring ni 1050. Tapi hok ni sebabnya aku pilih macam tu tadi lah. Sebab duduk dia tu, seat tu, lebih pada seat kereta tu bah. Macam tu lagi. Engine with wing. Dia punya metal cukup kuno, steady lah. Tak payah fikir ke dia. Motor steady, pulah pergi. Tak payah nak mikir ke dia dah. Sebab servis ni, aku cerita juga geng. Banyak kisah. Jadi motor aku tu kaksa gini ni kan, dia tak nampak minyak. Kalau jenis kan kita tak tukar filter 2.4. Maknanya kita beli 3 botol tu 2.4. Kalau tukar filter tu dia pergi ke 2.5, 2.6. Dia punya sakat tu, duduk tengah tu comel tu. Jadi lain-lain aku rasa tak ada lah aku. Dia punya posisi kita duduk ni memang santai gila. Dia tidak duduk macam Sportback. Dia duduk relax. Kalau macam aku ni, aku tinggi kan. Duduk relax. Jadi aku rasa macam tu lah harga dia kan. Dalam 45,000, 46,000 lah aku rasa lah. Tu je aku tak suka geng. Tu depan tu. Tu aku panggil anak ayah. Depan. Ia bocor aku tu. Ia jenis bocor kan. Tapi dari segi dia kedudukan lagu ni nampak keparduan pula. Cuma depan tu. Ia tak ubah lagi. Dia tak serupa dengan abang dia 800 peteng ni juga, tapi dia jenis lampu kecil. Jenis lampu seputih jenis 800. Kalau jenis yang 10-50 tu jenis petok kan, petok. Jadi kalau buatmu beli motor ni kau kena tambah sendiri lah. Guna Allah ni mesin, kena tambah sendiri lah. Spotlight, sideboard kan. Rata aku pakai size 525 kalau tak silap aku lah. DID setakat ni bagi aku lah DID ni dah mantap. Mileage dia ni aku dah dah 20,000 lebih dah. Hampir 25,000. So sekarang ni dia padu lagi. Cuma kita guna minyak rantai yang betul lah. Aku pakai minyak rantai jenis lilin geng, jenis lilin. Ada juga rata-rata yang ada padu lagi macam Regina. Tu mau dak 7-800 tu harga dia rasanya lah Aku lupa tinggal rasa. Ni benar lah ni. Nak cas telefon. Cocok kau ni kan. Telefon. Kalau macam aku pakai lagi Spotlight jenis lagu ni. Relax dia tak pakai mata ke, mu tengok terai kau dak ke. Tak terai ke. Tara tu ya. Kalau hok kecil ni, hok ni aku guna untuk jalan betul-betul gelap ke. Jalan betul-betul gelap. Tak ada kereta plak aku bagi. Ni terang ni nampak kecil gini pun. Nampak kecil. Teleng api sel pun lepas. Tidak selalu pakai geng untuk nak gepok tu. Lagu tu je. Tapi aku pakai tidaklah sepanjang jalan sangat geng.
nak motong tayang laju. Aku perak sikit. Dalam 2 second aku tutup lampu jenis klik-klik tu kan. Aku pun tahu pasal lama-lama ni orang marah. Lagu tu lah kan. Lagu tu lah. Aku bagi tahu sikit sebanyak dah. Aku minta maaf lah sekiranya ada orang yang terasa ke apa yang aku review sikit sebanyak ni. Sebab aku ni aku tak arif sangat pasal motor ni. Ni tetap mu jangan salah faham kan. Dia tak bui lagu ni. Dia pendek lah. Dia pendek lah. Kalau sebab tu aku tinggi gok ni kena tinggi juga kan. Saya dok kepala aku duduk. Jadi aku cari yang tinggi sikit. Hot standard dia rendah ya geng. Comel juga. Tu. Lagu Tok Syekh. Padang Tok Syekh. Batu Kapai. Trek Jejak Warisan. Ke bawah. Jadi lagu tu lah sahabat-sahabat semua dah. Setakat tu lah aku boleh bagi tahu dekat sahabat-sahabat semua. Nen, kan nak sepi sendiri je geng. Aku sepi sendiri je ni. Telefon bini dulu geng. Betul? Halo bini abang. Abang on the way balik ni. Tu lah on the way ambil adik.那一定是不想多赖你。哎呦我的妈！如果你忘了回家的路，我要说。